raya ke berapa je kain tu pecah. Orang Singapore dan juga Johor yang nak turun JB, nak pergi angsana, nak cari baju Melayu, Mama ada suggestion best untuk Mama korang. Lalu tahun lepas kami orang buatkan kain, dia pakai kain tu pecah. Suami Mama ni tak kecil, dia memang comel. Kita kena pilih kain yang tepat. Jadi alang-alang korang dah pergi dekat JB, korang kena pergi kedai tu dekat level 1, betul-betul depan Fabiana Rico. Ada jual baju Melayu berjenama Shamal Shamil. Lepas suami saya dah beli, satu je dia beli warna merah. Tapi tak sangka tahun ini dia repeat balik sebab kain dia memang tak mudah pecah. Memang kita orang dah beli. Kali ni kita orang beli 3 warna, olive, purple dan black. Tengok bekas pun cantik. Tada! Percuma datang baju Melayu ni. Cantik tau. Batu zircon dia orang pakai. Tak sabar. Kain dia berkualiti tinggi. Korang tengok tak tetas. Orang kata cincai jahit. Kain pun tak panas, sangat sejuk. Okey, dia ada 5 tempat dekat TikTok. Cari je Shamal Shamil. Okey, kalau tanya saya boleh bagi rate dia 10/10. Memang saiz daripada XS sampai 4XL. Macam-macam pilihan. Telur belanga juga, kampin pun ada. Shamal Shamil.